Betul ke sirim botol minyak hitam Petronas hanya boleh pakai sekali? Kalau orang cabut, pasang balik, dah tak boleh detect. Tu aku nak try juga hari ni. Diorang kata dah tak boleh ni, aku collect tong sampah. Ini botol minyak hitam yang orang dah tukar. Kita try Jom kita try scan. Okay, right. Kita try, kita cabut. Cabut. Diorang kata sekali cabut dah tak boleh pakai balik. Dah akan jadi rosak. Okay, right. Aku dah cabut. Oh yelah. Bila aku cabut ada kesan ni macam silver-silver. Dan aku cuba lekat kat sini lah. Lekat kat belakang lah. Okay, right. Oh, kita cuba scan. Apa jadi? Ya. Tak jadi Sekejap. Memang tak boleh scan. Kita try lagi sekali. Lama ni macam ni. Maksudnya memang tak boleh lah. So betul lah, memang safety dia. Maksudnya dia punya sirim tu, QR sirim tu memang dah tak boleh pakai dah. Sekali cabut akan tinggal macam ni, lepas tu dah scan balik tak boleh. So betul lah, memang safety tu untuk minyak hitam. Mana nak cari minyak hitam original, pastikan ada sirim. So inilah pasti nak pastikan minyak hitam tu ialah original. So kalau macam minyak hitam Petronas, memang kita memang confirm original lah, sebab kita ambil direct dengan diorang. So untuk korang, minyak hitam Petronas ni bagus tau, ramai pakai. Untuk korang nak cari minyak hitam Petronas, boleh datang ke mana-mana cawangan Dana Garage. Online pun kita ada jual juga.